Hari ni kita dekat Wakim. Orang kalau biasa punya barang plastik, Wakim is one of the best lah kalau korang nak dapatkan barang-barang packaging ke, bungkus ke. Hari ni kita beli ni. Sebab ni plastik straw ni dekat tengah ni tak ada. Dia jenis straw yang ada plastik kat dalam dia tu. Individual plastik. Jadi kalau macam ni dia tak hygiene kan. Ni dia ada individual plastik. Okey, cap harimau bintang. Banana pudding, straw. Woho! Gerak. Lambat ni. Apa ni? Okey, kita dah sampai ke Berjaya Times Square semula. Salah satu suku dah lewat dah ni. Aku sebenarnya nak sampai kat Kuala Terengganu sebelum berbuka. Tapi insyaAllah sempat lah. Nak cari replacement set, tak ada stok. So diorang repair, diorang ganti dia punya connector saja. So, selain aku nak pakai dengan kamera Action 6 ni, aku nak mic tu juga aku akan gunakan untuk record video dekat handphone aku. Video Cibana ke, video nasi ayam ke kan. So dia kena pakai mic baru tu sebab mic lama aku dah rosak sebenarnya. Okay, dah dapat aku punya DJI mic tu, hantar warranty, so tak payah bayar apa, dah settle. By the way, untuk korang yang kalau shoot content saja-saja for fun, tak payahlah beli DJI mic tu ni, dia sebab dia mahal sikit. Tapi kalau korang buat business ke, kedai makan ke, kedai printing ke apa benda kan, yang selalu pakai, boleh pakai yang ni, DJI mic tu. And then kalau aku buat video makan-makan pun aku pakai ni. Dia power sikit lah. Baru sampai R&R Gambang. Hari ni tukar plan sikit, tak jadi terus ke Cafe Cibana. Kita singgah Dungun sekejap sebab kita ada pop up kat situ. So aku rasa lalang kita on the way dari KL, kita singgah dekat Dungun, mungkin berbuka dekat sana. Lepas tu tunggu pop up sebab pop up More tu dia start 8.30. So mungkin ada benda nak kena tengok sikit, dan maybe record video sikit. Lepas tu baru boleh gerak ke cafe. Ngantuk kan. Sekarang pukul 6 petang, kita orang dah sampai dekat Dungun. So kita cari makan dulu. Saya tak tahu nak berbuka kedai mana sebab memang aku tak biasa hari ni. Tapi tadi waktu on the way tadi, aku nampak macam ada banyak-banyak kereta. So aku ikut jumpa bazar. Sata Dungun. Mana? Dari hujung, mantap. Dari hujung. Ni ada jajan, sate. By the way, aku rasa macam nak cari ayam golek. Kalau nampak sedap. Besar weh. Berlapis-lapis sampai sana. Churros. Air balang. Nak apa? Besarnya tempat ni. Kat apa? Beli ni lah, ayam golek. Jalan dulu. Bakar tempayan. Okey, aku dah nampak dah lauk berbuka aku. Kalau ada lagi sedap daripada ni. Ni apa? Black pepper. Black pepper, madu. Original. Tempayan. Yang ada bumbung ni. Ni bahagian kuih, ni bazar. Pam balik kuih. 12 sen. Ni terima kasih. Tolong ambil. Terima kasih. Puding buih. Ni bahulu. Ni bahulu kan? Bahulu sira. Ni bat sekaya. mana Tu biasa dia jual campur kuih. Oh. Ni apa? Kak ni apa kak? Ni. Ni. Apa dia? Alamak tak boleh. Okey. Ni puding buih. Kenapa dia menyuruh?
Bagi ni tak? Kata boleh? Ni? Kak cuba lambai sikit. Ni satu lagi. Ha tu. Okey. Lah, nyurut di sebalik plastik. Ni Kak Terima kasih. Okay, ni gerai yang paling ramai sekali orang. Tengok dia jual apa? Oh, petalam. Ha? Petalam? Ha? Petalam apa? Ha? Alah, kuih petalam lah. Sekarang 7 suku dah nak berbuka. Kita orang dah pergi bazar tadi. So, kita orang decide nak berbuka dekat tepi pantai. Minyu. 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 Ngam-ngam. Wish. This is like the best view, bro. Okay. Gila. Ini view terbaik ni. By the way, hari tu aku pergi diving, naik dekat Dungun lah. Pulau Tenggul. Tak tahu mana satu pulau dia tu kot. Kau nampak tak tu? Pulau Tenggul. Oh, masih cerah lagi lighting. Cici. 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 Baru ni semua kita punya makanan. Kita akan try sikit-sikit. Ni ayam. Ni tak tahu bubur tu. Ni murtabak. Putih nangka guys. View dia mahal guys. View dia mahal. Putih nangka tak? Not bad. Kedai yang viral banyak orang tadi. Aku nak try sebab kenapa kedai dia ramai orang? Putih nangka juga tapi dia ada kelapa. Macam tu. Mana gila. Memang lah. Tapi sedap mah. Memang sedap lah. Oi. Oh. Oh, segar terus. Wah. Ya. Ni puding buih. Biasa dekat Terengganu je ada. Kalau dekat KL susah sikit nak cari. Dia ada kuah dia. So kita tuang. Kuah dia ni macam custard tak? Okay, nampak tak kuah dia tu? Custard. Bismillah. Manis sikit. Tak nampak. Yang ni dia macam puding buih dia macam keras sikit, tak lembut. Okey je. Jadi ayam goreng tempayan. Ayam goreng. Ayam tempayan. Chicken breast. Bismillah. Mana sudu tadi? Okey. Sedap. Cukup protein. Lembut, juicy, dia tak kering. Tempat basuh tangan paling besar di Terengganu. Mana? Okey. Alright. Dan basuh tangan. Masin. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Moreh Market Padang Astaka Dungun. Awal lagi, sekarang ni baru pukul 8.42. Dia biasanya dah boleh lewat sikit baru ramai. So kalau korang masuk dekat sini, sebab dia parking dekat belakang. So korang masuk ni rasanya main entrance dia. Moreh Market Dungun. Ya. Awak? Ni tak cantik lah ni lah, Wak. Alah. Sama. Tak sama. Sama je lah. Tak sama.
Kalau korang beli makanan, korang boleh makan dekat Tika ni. Itu adalah Chibana. Okay, korang nampak Chibana. Korang masuk je. Chibana dekat situ. Apa dia? Hari ni kita ada buat matcha lah. Okay, apa dia? Apa dia? Buat dah sampai sini mu. Ha? Ngomong. Ni Pastemono. Yang ni Chibana. Ni jiran kita orang Pastemono. Yang ni Brunch Bear. Jom kita jalan. By the way, dia punya kedai dia daripada sini. Shoo. Dia dalam bulatan. Okay, kita tengok sesuatu apa ada. Ini air. Ni crispy banana roti. Ni nasgor. Nasi goreng. Ni colek ngosek. Oh, colek buah. Yang ni aiskrim goreng, aiskrim nyo. Tom yum Bangkok, oden. Ini kentang shake. Yang ni roti kukus sangkaya. Ni ayam gunting tak buka lagi, air yogurt. Ini accessories, rantai, cincin. Ini contact lens. Ini tudung. Ini baju kanak-kanak. Yang ni chicken darling, chicken tenders. Ini famous juga dekat Terengganu. Besar dia punya lot dia. Kek dan hutan. Ni pun famous kat Inabai. Belum apa-apa dah beratur dah ni. Ni kek batik tak silap aku. Tu. Okey, bahasa ada pentas. Ni lokan dengan kerang. Lepas tu ni roti bakar Bandung. Yang ni strawberry chocolate. Yang ni popia. Yang ni aiskrim pop. Yang ni air matcha coklat frappe. Ini burger. Yang ni waffle and Vietnamese roll. Yang ni banana pudding. Yang ni churros. Yang ni lempeng nyok. Yang ni kunafa B40. Yang ni Thai red ruby. Dessert ni dessert tu dekat bawah tu. Yang ni yong tau fu. Yang ni loaded fries. Ni clouder. Yang ni coffee matcha ice blended. Yang ni Maggi bros. Yang ni pisang cheese. Yang ni air orange fresh. Yang ni colak. Okey. Lepas ni kita masuk tadi sate Madura. Lepas tu yang ni Crawford. Yang ni laksa dan laksam. Yang tu wonton and dumpling. Dan yang terakhir sekali tacos. Dan ni macam mana? Cincin. Sekarang pukul 10.26. Tengok crowd dah mula ramai, penuh. Nampak tu? Penuh. Ni yang menyangkut-nyangkut ni kerja dia orang ni lah. Gadis jangok. Tu kita punya Chibana. So basically yang ni customer order dulu kat kaunter, lepas tu kita akan buat dan kemudian kita akan panggil lah bila dah siap, kita akan panggil nama. Sebab bila order nanti akan dapat nama kan. Okey. Ramai. Tengok ni, ramai ni. Dungun. Korang tak nak datang ke Dungun? Okey, kita dekat Padang Astaka Dungun.
Rimbun Asta Kadungan. Okay. Ramai ni. Penuh. Alhamdulillah. Baju Melayu ni semua baru lepas tarawih. Okey, lepas tu korang boleh order makanan, lepas tu korang boleh duduk dekat tikar-tikar macam ni, nampak? Alhamdulillah tak hujan lah. Ni kalau hujan lain dah ceritanya. Okey, jemput datang. Kita orang buka setiap malam bulan puasa ni sampai pukul 12, pukul 1 macam tu lah. Okey, kita dah sampai Cibana Cafe. Tak nampak. Cibana Cafe. Kita dah nak tutup dah ni semuanya. Okey, ada sikit ikan semua. Ini adalah tamci. Tak ada orang ni nak closing lah. Kita ada ni dishwasher baru. Dishwasher baru. Dan kita juga ada mesin ais baru. Dah tak payah beli ais. Mahal ni. This is Anja. Syukur juga. Tamci. Tamci. 1.5 dah kosong. Lambat. Sesaja untuk video kali ni. Kita jumpa esok puasa ke-8. Esok ada benda best.